Apa? Dah? Oh dia dah? Sup tulang merah. Awak akan tengok dia akan makan sup tulang merah pagi, petang, siang, malam. Tampoi tak jadi. That mean Johor baru tak ada. Johor tak ada. Singapura tak hujan, dia mendung kan. Elok buat tak ada. Kan kita balik tu boleh relax kan. Tak adalah rush Kumusang. Nampak tu. Ha. Dia best. Saya suka duduk sini, dalam tu boleh pergi merayau makan. Kat situ boleh pergi merayau makan. Abang Amin tidur, saya boleh merayau. Tu masjid. Masjid 5 minit je kat belakang. Tak apa, beach road tu Abang Amin dah biasa makan. Kurang yang ni, dah okey dah ni. Awak jangan risau. Awak cakap beach road ke mana lagi tadi? Saya duduk Singapura lama lah. Abang Amin biasa sangat kat Singapura 2 ni. tahun duduk Singapura. 3 tahun lebih. Plaza ni saya buat. Abang Amin kata plaza ni dia buat. Nampak tu Sultan Kitchen. Jomlah orang Singapura nak ngedate dengan kita boleh lah. Tapi not now lah, not now. Tomorrow. Tomorrow lah, kita start tomorrow lah. Untuk ngedate ke, untuk dating ke, untuk bergambar ke. Hari ni nak rehat ke tak? Nak rehat sekejap hari ni. Hari ni kita Bulan madu. kasih kita punya masa lah untuk kita. Anniversary. Alah, orang Singapura pun bukan cakap orang putih pun. Amal tak ikut. Dia ada show esok. Kita cakap apa putih pun dia tak faham. What is on ni? What is on ni? Memanglah tak faham. Sebab Dalin cakap Mosque. Mosque. Orang Mos dia cakap Mosque. Ya, cakap Melayu je sini. Tak payah nak cakap orang putih-putih bagai. Mosque.